Titah Perutusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman bersempena Hari Raya Aidilfitri bagi tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah rahmat dan izinnya maka dapatlah kita sekali lagi dipertemukan dengan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Selawat dan salam atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta para sahabat baginda. Rakyat beta sekalian, pada kesempatan yang penuh berkat ini, beta dan Tuanku Sultanah serta seluruh kerabat diraja Kedah ingin menzahirkan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua muslimin dan muslimat. Aidilfitri adalah kemenangan setelah kita melalui madrasah Ramadan yang mendidik jiwa dengan kesabaran, keinsafan dan sifat ihsan. Ramadan mengajar kita bahawa kekuatan sebenar bukan terletak kepada kemewahan atau kuasa, tetapi pada keimanan, perpaduan yang kasih sayang sesama insan. Namun, ketika kita bergembira menyambut Syawal, hati kita tidak dapat lari daripada merasa keduka cita terhadap penderitaan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita. Di beberapa negara yang sedang bergolak dengan peperangan, mereka menyambut Aidilfitri dalam keadaan serba kekurangan, kehilangan tempat berlindung, malah adalah yang kehilangan ahli keluarga tersayang. Beta menyeru agar kita mengambil kesempatan di hari yang mulia ini untuk membanyakkan doa dan bermunajat memohon keamanan dunia serta menzahirkan kuasa kemanusiaan dengan membantu mengikut kemampuan melalui saluran yang sah. Sesungguhnya Islam mengajar kita bahawa persaudaraan itu melampaui sempadan geografi, bangsa dan bahasa. Rakyat beta sekalian, dunia hari ini juga sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran, konflik, bencana alam yang tidak tentuan ekonomi, dan perubahan sosial yang menuntut umat manusia kembali kepada nilai-nilai sejagat seperti keadilan, belas ihsan, toleransi dan saling menghormati. Justru marilah kita menjadi contoh masyarakat yang sederhana, berakhlak dan sentiasa memilih
jalan damai. Beta amat bersyukur kerana negeri Kedah Darul Aman, rakyatnya hidup dalam keadaan aman, harmoni dan saling bekerjasama. Oleh itu, peliharalah keamanan ini dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita membiarkan perbezaan pandangan merenggangkan hubungan yang telah lama terbina. Kekuatan kita ini terletak kepada perpaduan rakyatnya. Di kesempatan ini, Beta dan Tuanku Sultanah serta seluruh kerabat Diraja Kedah ingin menzahirkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua penjawat awam, pasukan keselamatan, petugas kesihatan, sukarelawan dan mereka yang terus berkhidmat demi kesejahteraan rakyat walaupun pada musim perayaan. Jasa dan pengorbanan saudara-saudari sekalian amatlah dihargai. Rakyat Beta sekalian, sempena Syawal yang mulia ini, Beta menyeru agar kita terus menghidupkan budaya ziarah menziarahi, memperkukuhkan institusi kekeluargaan, menyantuni golongan yang memerlukan dan mengekalkan semangat mufakat dalam membangunkan negeri dan negara. Semoga Syawal ini membawa rahmat, menyatukan hati-hati kita dan menguatkan tekad untuk membina masa hadapan yang lebih aman dan makmur. Akhir kita, marilah kita terus berusaha membina negara Malaysia dan negeri Kedah ke tahap yang lebih maju dan harmoni, sambil meraihkan kepelbagaian serta memelihara keamanan. Semoga perayaan di bulan Syawal ini membawa sinar kebahagiaan dan keberkatan kepada semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi titah perutusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman.